So guys, apa persamaan antara Raja Xerxes, Cyrus the Great dengan Freddie Mercury? Dorang ni semua adalah penganut agama Zoroastrian, sebuah agama purba Iran, salah satu agama yang tertua yang masih ada sampai hari ini. Dan dia telah mengubah sejarah dengan pengaruh dia sampailah ke agama Yahudi, Kristian, Islam dan falsafah Yunani. Tapi hari ini, dia cuma ada sebahagian kecil sahaja daripada jutaan yang pernah menganut agama ini. Jadi apa itu Zoroastrianism atau Majusi? Apa yang dipercayai oleh penganut agama ini? Dan apa kaitan kumpulan ini dengan pembebasan negara India dari penjajah? Semua ini hanya dalam channel Dan Lagi. So, agama Majusi ni dia dilahirkan di Iran purba, sekurang-kurangnya 3,500 tahun yang lalu. Semua ni bermula sekitar 1,500 sebelum Masihi, lebih kurang beberapa abad, dengan Nabi Zoroaster ataupun Zarathustra, seperti yang dipanggil oleh orang Yunani purba atau orang Inggeris. Walaupun kita memanggil agama ni Zoroastrianism, penganut Zoroastrian itu sendiri cenderung untuk panggil agama dia Mazdayasna, yang bermaksud penyembah Mazda. Ini bukan grup Facebook owner Mazda, nanti kita cerita lain. Zoroastrianism ni dia agama utama dekat Iran selama lebih daripada 1,000 tahun. Antara abad ke-6 sebelum Masihi sampai ke abad ke-10 Masihi. Ia adalah agama rasmi bagi 3 empayar besar Iran sekitar tahun 300 sebelum Masihi. Dalam tempoh itu kita ada empayar seperti Parthian dan empayar Sassanid Parsi. Para paderi Zoroastrian digelar sebagai Maji. Orang Yunani purba menganggap Maji mempunyai pengetahuan magis, rahsia, sebab diorang pandai memahami astronomi yang kompleks. Inilah asal-usul perkataan Inggeris magic ataupun magician. Magi juga muncul dalam Gospel of Matthew, yang mana 3 magi Zoroastrian melawat Nabi Isa ketika beliau masih bayi. Sampai ke hari ini, orang Kristian masih meraihkan ketiga-tiga orang magi ini setiap 6 Januari. Tapi akhirnya bila empayar Sassanid Parsi jatuh ke tangan Arab Muslim semasa penaklukan Arab, dekat Iran pada abad ke-7 Masihi, agama Majusi ini dia mula merosot dan mula ditindas. Pada abad ke-10, beberapa penganut Zoroastrian melarikan diri ke India dan membentuk komuniti Parsi yang dinamakan sempena tempat tinggal asal mereka. Komuniti pelarian ini sekarang merupakan kumpulan Zoroastrian terbesar di seluruh dunia. Mereka menyesuaikan diri dengan baik. Sampaikan kumpulan Tata, salah satu syarikat terbesar di India, diasaskan oleh Parsi. Dan Parsi memainkan peranan penting dalam India memperoleh kemerdekaan daripada Britain. Pada masa kini, penganut agama Majusi boleh ditemui di seluruh dunia. Dalam sejarah, mereka banyak berhijrah ke pelbagai kawasan macam Singapura, Hong Kong dan beberapa bahagian di Afrika seperti Pulau Zanzibar, yang mana ibu bapa Freddie Mercury kemudiannya berhijrah dari UK. Dalam tempoh 100 tahun yang lalu, sejumlah kecil penganut Zoroastrian diorang berpindah ke UK, Amerika Syarikat, Australia dan Kanada. Hari ini, ada kira-kira 200,000 penganut agama Zoroastrian di seluruh dunia. Kira-kira 60,000 tinggal di India, manakala kumpulan kedua terbesar sekitar 25,000 tinggal di Iran. Mereka mengamalkan agama yang dipanggil Zoroastrianism. So, sekarang kita akan cakap pasal agama itu sendiri.
Kita tak tahu banyak tentang kehidupan Nabi Zoroaster ni. Bahkan kita tak dapat nak tentukan bila dia hidup. Orang Greek atau Yunani percaya dia hidup 6,000 tahun sebelum kematian Plato. Jadi kurang-kurang sekitar 6,300 sebelum Masihi. Sementara itu, sejarawan anggarkan sekitar 1,700 hingga 1,000 tahun sebelum Masihi. Pada masa itu, rakyat Iran mempercayai banyak dewa yang berbeza. Ada yang serupa dengan tuhan-tuhan jiran Hindu yang kuno. Apa yang kita tahu adalah bahawa Zoroaster adalah seorang pendiri agama pra-Zoroastrian di Iran, dan dia sangat kecewa dengan komuniti yang dia hidup pada ketika itu. Ramai pahlawan Parsi yang selepas perang mereka akan mabuk dan berkeliaran di sekitar kawasan empayar mereka. Sampaikan ada yang kata sampai ke kawasan Qatar pada hari ini. Mereka ini akan merosakkan kawasan itu. Mereka merompak, menyeksa manusia dan membunuh sesuka hati. Orang biasa ini akan jadi hidup dalam ketakutan dan penderitaan yang berterusan. Padahal paderi-paderi mereka pada ketika itu, mereka obses dengan ritual ataupun pengorbanan misteri yang offer terlalu sedikit panduan atau harapan untuk penderitaan orang yang biasa. So Nabi Zoroaster ni dia tak dapat untuk menahan diri dari keadaan macam ni. Ketika usia dia seumur 30 tahun, Nabi Zoroaster pergi ke sebatang sungai untuk mengambil air bagi sebuah upacara. Dekat situ dia didakwa mendapat suatu vision tentang satu entiti cahaya suci yang penuh dengan kebaikan. Cahaya ini dinamakan dengan nama Ahura Mazda, yang mendedahkan bahawa dia adalah Tuhan yang satu dan sebenar. Zoroaster ditunjukkan bagaimana alam semesta berfungsi, dan dia belajar tentang misi ketuhanan dia untuk mengajar sesama manusia tentang entiti Ahura Mazda ni. Jadi apakah kepercayaan utama agama Zoroastrianism? Penganut agama Zoroastrian menyembah satu Tuhan yang tidak diciptakan dan abadi yang dikenali sebagai Ahura Mazda, yang bermaksud Tuhan yang bijaksana. Nabi Zoroaster ni dia menggambarkan Ahura Mazda sebagai penguasa segala-galanya dan zat yang baik. Ahura Mazda adalah pencipta dunia dan segala kebaikan yang ada dalam dunia, bijaksana dan tidak terbatas. Di samping Ahura Mazda ada 6 makhluk suci. Keenam-enam ini sering dibandingkan kalau dengan agama Ibrahimiyah dengan malaikat sedikit sebanyak. Kadang-kadang dikatakan bukan 6 tapi 7, yang mana orang Kristian lepas tu claim yang itu mungkin sebenarnya Roh Kudus Ahura Mazda. Dan ada juga bid'ah dalam agama ni yang mengaitkan bahawa Ahura Mazda mempunyai ibu bapa, iaitu entiti masa itu sendiri. Ada banyak penjelasan yang berbeza sepanjang 3,000 tahun yang lalu. Kita ringkaskan dan fokus hanya pada kepercayaan yang paling diterima umum sahaja. So next, yang oppose kepada Tuhan mereka ialah Anggaramenyu, yang menentang Ahura Mazda dan dikenali sebagai roh perosak. Dan Anggaramenyu ni dia ada pengikut dia tersendiri. Mereka ni mewakili kegelapan, penipuan, kematian dan kerosakan. Anggaramenyu adalah parasit yang korup, yang cuba untuk memusnahkan ciptaan Ahura Mazda dan bertanggungjawab terhadap semua perkara yang buruk dalam dunia ini. Jadi kalau Ahura Mazda adalah cahaya, Anggaramenyu adalah kegelapan. Ahura Mazda adalah pencipta, Anggaramenyu adalah pemusnah. Kalau Ahura Mazda memberi api, air dan SUV compact, Anggaramenyu bagi dunia penyakit, bahaya, kegelapan dan nyamuk. Penganut Zoroastrian percaya bahawa segala-galanya adalah pertempuran antara dua pihak ini, dengan Ahura Mazda mewakili kebenaran dan Anggaramenyu penipuan. Jadi manusia kena pilih antara kebenaran dan penipuan. Dia boleh jadi susah sebab Anggaramenyu boleh jadi sangat licik. Sebelum masa bermula, Ahura Mazda dan Anggaramenyu ni dia terpisah dengan kekosongan yang tak berkesudahan. Mereka berdua ni tinggal dalam quote-unquote cahaya yang tak terhingga,
dan kegelapan yang tak terhingga dalam dimensi masing-masing. Kemudian Ahura Mazda menciptakan dunia fizikal. Lalu Angkara Mainyu dia menyerang dunia ni dengan kerosakan. Dia jadikan lautan masin, tanah yang subur dijadikan padang pasir, membunuh manusia pertama dan mengeringkan tumbuhan, dan dia kotorkan api dengan asap. Dan sekarang kita hidup dalam zaman yang dipanggil oleh penganut Zoroastrian zaman campuran. Kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan penipuan, kedua-duanya wujud bersama dalam dunia kita. Tapi kehadiran Angkara Mainyu adalah sementara. Dia dianggap noda dalam dunia, bukan sebahagian tetap daripada dunia. Penganut Zoroastrian melihat dunia fizikal sebagai perangkap yang ditetapkan oleh Ahura Mazda untuk menangkap Angkara Mainyu. Jadi dengan dia terperangkap dalam dunia fizikal, Angkara Mainyu boleh dikalahkan. Lama-kelamaan dengan pemikiran murni, kata-kata yang lembut dan perbuatan yang baik, manusia yang bekerja dengan Ahura Mazda, penganut Zoroastrian percaya bila seseorang meninggal dunia, jiwanya akan meninggalkan tubuh. Jiwa itu kemudian melintasi jambatan penghakiman. Di atas jambatan ni adalah syurga dan di bawahnya adalah neraka. Sound familiar? Dekat sini, amalan baik dan jahat ditimbang dengan teliti pada sebuah timbangan. Bergantung pada keseimbangan kebaikan berbanding kejahatan, sama ada seseorang tu naik ke syurga atau jatuh ke neraka. Dan antara dua ni ada tempat pertengahan untuk orang-orang yang tak betul-betul baik atau jahat. Mereka hanya melayang, seolah-olah bereksperimen dengan kehidupan. Zarathustra berkata yang mereka ni boleh masuk syurga. Mereka akan dihakimi berdasarkan macam mana mereka pilih untuk menjalani hidup mereka, bukan berdasarkan kekayaan ataupun status mereka. Bagi penganut Zoroastrian, kematian dilihat sebagai bentuk pencemaran yang paling utama. Kematian wujud sebab adanya Angkara Mainyu. So bila seorang majusi meninggal dunia, seorang paderi dipanggil untuk melaksanakan ritual. Selepas itu jiwa orang tersebut tidak lagi terhubung dengan tubuh dia. Keluarga kemudian mengucapkan selamat tinggal tanpa menyentuh mayat. Mayat tersebut pula diletakkan di atas batu yang dibawa oleh pembawa keranda yang khas. Oleh kerana mayat ini dianggap tercemar, penganut agama Zoroastrian tidak akan pernah terfikir untuk mencemari mana-mana elemen suci mereka, seperti api, air dan tanah. Jadi cara tradisional mereka menguruskan mayat selama ribuan tahun adalah di Menara Sunyi ataupun Tower of Silence. Ia adalah menara batu yang tertutup tapi terbuka di bahagian atas. Biasanya ia dibina di puncak bukit yang tandus. Mayat-mayat akan diletakkan di atas batu agar tidak mencemari tanah. Dan lepas tu ada burung-burung yang akan makan mayat ini, biasanya dalam beberapa jam. Tulang-tulang itu pula akan memutih di bawah cahaya matahari dan kemudian hancur menjadi debu. Dengan memberi mayat ini sebagai makanan kepada burung, si mati dianggap melakukan amalan baik yang terakhir sebelum menjemberangi antara dua dunia. Tapi pada tahun 1930-an, kerajaan Iran melarang penggunaan menara-menara ni. Dan menara di India pula kekurangan burung sebab peningkatan urbanisasi dan pencemaran. Yang akhirnya pada masa kini banyak komuniti Zoroastrian diorang guna tanah perkuburan khas, atau mereka beralih kepada pembakaran mayat secara elektrik, atau bahkan menggunakan pemusat solar untuk memanfaatkan kuasa matahari bagi memecahkan mayat daripada menggunakan api yang dianggap suci. Pertempuran terakhir antara Ahura Mazda dan Angkara Mainyu akan berlanjutan selama ribuan tahun. Tapi akhirnya seorang penyelamat atau pemesayah akan dilahirkan daripada seorang ibu yang perawan. Penyelamat ini akan memimpin orang ramai menentang kejahatan untuk membawa pengakhiran. Bumi akhirnya akan ditelan oleh api, logam yang cair akan menutupi segalanya. Dan orang baik akan melalui logam cair ini, sementara orang jahat akan dibakar dan disucikan. Roh-roh akan dibebaskan dan diselamatkan, dan semua orang akan hidup bersama di syurga yang abadi.